Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Husna binti Ahmad Zaki, nombor matrik C22E0326. Pada hari ini saya ingin membantahkan berkaitan dengan syarikat SIAP, iaitu Syarikat Hayat Maju Sendirian Berhad. Ini merupakan sijil Suruhanjaya Syarikat Malaysia yang dimiliki oleh Syarikat Hayat Maju Sendirian Berhad. Syarikat Hayat Maju Sendirian Berhad ditubuhkan pada 15 Oktober 1985. Kegiatan utama syarikat adalah pembelian padi dan pemprosesan padi kepada penghasilan beras. Hayat Maju Sendirian Berhad merupakan kilang memproses padi yang terbesar di negeri Selangor Darul Ehsan, serta merupakan salah satu penyumbang utama kepada kapasiti penghasilan beras yang terbesar di Malaysia. Operasi syarikat Syarikat Aura Jubilee Sendirian Berhad, iaitu anak syarikat kepada Syarikat Hayat Maju Sendirian Berhad, memasarkan pelbagai produk beras seperti beras tempatan, beras putih import dan dedak halus, beras hancur dan temukut beras di dua. Sasaran pelanggan Syarikat Hayat Maju Sendirian Berhad terletak berhadapan dengan kawasan sawah padi yang menghijau. Ia menjadikan kedudukan amat menarik dan juga strategik. Proses harian Syarikat Hayat Maju Sendirian Berhad ini iaitu kapasiti sebanyak 1000 metrik tan padi sehari. Purata belian padi basah adalah 60,000 metrik tan setahun. Syarikat ini menyumbang 40,000 metrik tan hasil beras setiap tahun di Semenanjung Malaysia. Produk sampingan padi yang dihasilkan di kilang ini adalah seperti beras SST 50%, dedak halus, beras hancur dan temukut beras D2. Penjualan produk, pengaturan dan penyusunan. Urusan pengaturan dan penyusunan segala pemprosesan penjualan beras kepada pasaraya, peruncit dan pemborong diuruskan oleh Syarikat Aura Jubilee Sendirian Berhad. Syarikat ini berperanan memastikan proses berjalan dengan lebih sistematik. Terdapat juga hadiah percuma, iaitu setiap pelanggan yang membeli beras daripada Syarikat Aura Jubilee Sendirian Berhad ini akan menerima sampel beras percuma bagi setiap pembelian. Semasa saya menjalani program SIAP ini, saya telah menyusun dokumen-dokumen yang penting bagi Syarikat Hayat Maju Sendirian Berhad. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.